apabila sebut ganjaran, semua kita ni nak berlaku. Kalau atas dunia ni dia nampak ganjaran. Orang nak bagi duit pada kita, 1,000 misal, kita nampak. Orang nak bagi hadiah rumah, hadiah kereta, dia nampak. Tapi ganjaran akhirat tak nampak dengan mata kasar, tapi dengan mata hati dan iman. Ramadan ini dia nak membina, menajamkan mata hati dan nak menajamkan iman. Kerana tu Nabi SAW melalui satu hadis kursi dia sebut as-sawmu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Umumnya bermaksud puasa ni ibadat, Allah kata untuk aku sendiri akan balas. Kata Al-Munawi, dia kata sebab apa Allah sendiri yang balas, apa maksud dia? Maksudnya ialah orang yang puasa itu mendapat ganjaran yang banyak. Allah tidak wakil kepada malaikat ko siapa-siapa bagi pahala, tetapi Allah bayar sendiri. Ganjaran pahala ni Allah bagi sendiri. Dan kerana apa je lagu tu tuan-tuan, sebab kita ni orang Islam, orang mukmin ni dia berpuasa, dia menahan syahwat dia, dia menahan makan dia, maknanya dia tak makan, dia tak minum min ajli. Kerana ada boleh sangat je kalau dia nak buka, dia nusuk sikit. Dalam kereta ko, dalam tandas ko, dalam rumah ko, tuan-tuan sekalian. Tapi apa tak buka? Sebab min ajli, kerana aku ni kerana Allah maksudnya. Jadi tuan-tuan sekalian, ada lagi satu hadis dia sebut kullu amal ibni adama lahu illa sawma wa ana ajzi bih wa sama. Dia kata semua amalan anak Adam ni baginya kecuali puasa. Puasa ni Allah kata aku sendiri akan balas, makna aku sendiri akan bagi ganjaran yang besar. Persoalannya tuan-tuan sekalian, puasa lagu mana kau nak mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Puasa lagu mana? Tu persoalan dan kita nak renungkan biar puasa kita ni berkualiti. Jadi puasa yang nombor satunya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nombor satu sekali. Niat betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana orang paksa kau, bukan kerana lain-lain, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, puasa kita ni biar betul-betul kita kawal nafsu kita. Nafsu berkata-kata, nafsu makan, nafsu minum, nafsu syahwat dengan isteri, nafsu bercakap buruk, suka memfitnah, adu domba yang mengkucak-kacirkan masyarakat kita. Tak sia lagu tu. Kerana tu disebut dalam hadis man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Mana siapa puasa tapi tak tinggal perang-perang buruk. Jadi Allah SWT tak cara. Mana mudah-mudah kata kan, lelah saja puasa, tak makan, tak minum tu. Sebab puasa-puasa tapi mulut tak boleh kawal, perangai uduh juga. Jadi insya-Allah puasa tahun ni tuan-tuan sekalian, untuk mendapat ganjaran yang besar daripada Allah, puasa ikhlas kerana Allah dan tinggal perangai-perangai buruk. Kerana itulah matlamat dan objektif utama puasa, nak melatih kita individu ni jadi orang benar-benar bertakwa dan masyarakat kita jadi comel. Sebab latihan sebulan bulan Ramadan ni. Insya-Allah. Itu saja daripada saya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.